Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi dzinni ilma amma ba'du. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang taharah, yakni bersuci tapi kita malu hendak bertanya. Dan pada kali ini kita akan melihat persoalan tentang anjing dan babi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Yang maksudnya, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 145. Baik, kita lihat soalan ke-49. Merujuk kepada persoalan najis mughaladzah, Islam telah menetapkan kita larangan-larangan tertentu terhadap anjing dan babi serta keturunan daripada mana-mana antara keduanya. Sebagai seorang Muslim, wajiblah kita akur terhadap larangan-larangan tersebut. Jika dilihat dari segi saintifiknya, memang banyak hikmahnya kenapa Islam melarang umatnya mendekati babi, termasuk dagingnya, tabiat hidupnya, kandungan bakteria yang memudaratkan sistem badan manusia. Tetapi, bagaimana pula hubungannya dengan anjing? Apakah pendekatan saintifik bagi anjing pula dalam konteks pembelaannya? Bagaimana dengan daging, tabiat dan habitatnya? Baik, jawapan. Anjing ialah binatang peliharaan yang jinak dan berguna kepada manusia. Hikmah melarang umat Islam daripada mendekati anjing dari segi saintifik. Yang pertama, kajian membuktikan air liur anjing mengandungi bakteria yang membahayakan manusia. Ini kerana anjing tidak berpeluh, tetapi pengomos kawalantorannya ialah melalui lelehan air liur dari mulutnya yang sentiasa ternganga. Kesan gigitan anjing jika tidak dirawat segera akan memudaratkan manusia. Ini terbukti daripada kajian yang diterbitkan dalam jurnal Sains Barat di mana mereka telah mengkaji tentang bahaya anjing sebagai binatang peliharaan. Yang ketiga, Rasulullah SAW sendiri menyuruh supaya dibunuh anjing gila kerana penyakit berbahaya yang mungkin merebak dalam masyarakat akibat gigitannya. Memandangkan kepada bahaya air liur anjing ini, Nabi Muhammad SAW telah menyuruh kita menyertu bekas yang dijilat oleh anjing sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan 6 kali air bersih dan 1 kali air yang bercampur dengan tanah. Yang keempat, kajian saintifik juga menunjukkan kuman-kuman yang terdapat di dalam mulut anjing itu dapat dimatikan dengan tanah yang digunakan untuk menyertu bekas yang dijilat oleh anjing itu. Air liur anjing adalah najis mughaladzah. Yang kelima, anjing tidak boleh dimakan bukan sahaja kerana ia binatang yang najis, malah ia juga binatang yang bertaring dan menangkap binatang dengan cara menerkam. Walau bagaimanapun, jika anggota badan kita kering, tersentuh dengan bulu anjing yang juga kering, hukumnya tidak najis. Anjing boleh digunakan untuk
berburu dan bahagian yang digigit oleh anjing hendaklah dibuang. Bakinya boleh dimakan. Soalan ke-50. Tentang bulu binatang, ada pihak mengatakan bulu babi atau bulu anjing halal digunakan. Saya telah merujuk kepada beberapa orang ustaz mengatakan tidak halal digunakan. Sila berikan keterangan dan hukum dengan jelas. Jawapan, berhubung mengambil faedah daripada bulu binatang seperti anjing dan babi, terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Bulu babi. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik harus menggunakan bulu babi sebagai bahan jahitan. Imam Syafi'i tidak harus mengambil faedah daripada bulu babi kerana ianya najis. Imam Abu Yusuf boleh menggunakan bulu babi sebagai bahan jahitan, tetapi hukumnya adalah makruh. Untuk bulu anjing pula, ulama Hanafi berpendapat bulu anjing adalah suci kerana Rasulullah SAW melarang memakan daging bangkai termasuk anjing, bukan menggunakan bulunya. Ulama Maliki berpendapat bulu anjing adalah suci, tidak najis. Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bulu anjing adalah najis. Bagaimanapun jika bulu anjing itu kering, tidak perlu kepada seseorang menyertu pakaiannya apabila terkena sentuhan bulu anjing yang kering. Ia hanya perlu menyertu apabila tersentuh bulu anjing yang basah. Baik. Perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan air liur anjing. Ulama Hanafi, Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah najis kerana berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang memerintahkan seseorang menyertu bekas yang dijilat oleh anjing. Ini menunjukkan air liur anjing itu adalah najis. Imam Malik berpendapat anjing adalah suci termasuklah air liurnya. Beliau berpendapat perintah membasuh bekas yang dijilat oleh anjing yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu disebabkan kotoran yang terdapat pada badan anjing, bukan kerana kenajisannya. Hal yang mendatangkan najis apabila tersentuh dengan babi atau anjing dan cara untuk menyucikannya. Baik, ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat apabila sesuatu yang kering terkena badan anjing dan babi yang basah atau terkena anak yang dilahirkan hasil kacukan keduanya atau dengan binatang lain. Cara bersuci. Bahagian yang terkena itu hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali basuhan yang pertamanya dengan tanah berdasarkan hadis riwayat Ahmad yang lalu. Yang kedua, basuhan benda yang terkena badan anjing ini dikiaskan kepada benda yang terkena badan babi yang juga perlu dibasuh sebanyak 7 kali, di mana yang pertamanya ialah air dicampur tanah kerana babi adalah lebih buruk dan jelek menurut kacamata syarak berbanding anjing. Okey, bahan-bahan yang digunakan untuk sertu mengikut pendapat mazhab tertentu, untuk ulama Hambali, bahan-bahan lain boleh juga digunakan ketika menyertu sebagai menggantikan tanah yang disebutkan dalam hadis yang lalu kerana tanah mengandungi unsur-unsur kekuatan dalam menghilangkan najis. Okey, ini bermakna sabun dan bahan-bahan pencuci yang lain boleh juga digunakan untuk menyertu benda yang terkena badan anjing dan babi yang basah tadi kerana ia juga mempunyai daya kekuatan yang tidak kurang berbanding tanah dalam menghilangkan kotoran yang terdapat pada benda yang terkena badan anjing dan babi tadi. Soalan ke-51. Bolehkah seseorang yang beragama Islam memelihara anjing di atas sebab keselamatan? Jawapannya, menggunakan atau memelihara anjing untuk keperluan berburu dan menjaga harta benda hukumnya mubah atau boleh, selagi kita menjaga batas-batas dan ketentuan pergaulan dengan binatang peliharaan kita tersebut. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerang perkara ini. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang maksudnya daripada Abi Sa'labah Al-Khashni berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di kawasan berburu. Aku berburu dengan anak panahku dan dengan menggunakan anjingku yang terlatih, yakni yang diajar, serta anjingku yang belum terlatih. Manakah yang boleh untukku?
Rasulullah SAW lalu menjawab, apa yang telah engkau buru dengan anak panahmu dan engkau sebut nama Allah sebelumnya, makanlah. Dan yang telah engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih, kalau kamu sempat menyembelihnya, maka makanlah. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman yang maksudnya, mereka bertanya kepada kamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Maka makanlah daripada apa yang telah ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya hisab Allah amat cepat. Surah Al-Ma'idah ayat keempat. Baik, soalan ke-52. Perlukah kasut atau stoking disertu jika dilarikan anjing? Jawapan. Ya, jika kasut atau stoking dijelak anjing, maka basuhlah stoking tersebut dengan 7 kali dan salah satu antaranya dicampur dengan air tanah. Soalan 53. Ada anjing menjilat bucu pagar rumah saya. Keesokan harinya, hujan turun dengan lebat. Perlukah saya membasuh pagar tersebut? Saya khawatir terkena badan semasa ia basah. Jawapan. Jilatan anjing yang telah terkena hujan, maka dinding itu menjadi suci. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ibn Qayyim yang berpendapat jika najis itu terkena panas matahari dan tiupan angin pun telah menghilangkan najis itu. Ibn Taymiyah berpendapat sesungguhnya najis yang lenyap dengan apa jua secara tabi'i termasuk panas matahari, angin dan hujan, angin atau hujan, maka hilanglah hukum najis ke atasnya. Soalan ke-54. Bolehkah menggunakan bahan yang sama daripada binatang yang tidak boleh dimakan selain daripada anjing dan babi? Contohnya, gading gajah dibuat senduk atau taring monyet dibuat subang telinga? Jawapan. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Kerana anggota binatang berkenaan sama ada diambil semasa hidupnya ataupun setelah mati dihukumkan sebagai najis. Walau bagaimanapun, menurut mazhab Hanafi, ia dibolehkan kerana mereka berpendapat binatang selain anjing, babi dan keturunannya, anggotanya yang tidak dialiri darah seperti tulang, rambut dan gigi adalah suci, sama ada ia diambil semasa binatang itu masih hidup ataupun setelah mati. Baik, soalan ke-55. Saya mempunyai seorang rakan berbangsa Cina dan dia pernah bertanya kepada saya mengapakah anjing diharamkan bagi orang Islam sedangkan ia banyak membantu manusia dari segi keselamatan rumah. Apa yang perlu saya jawab? Jawapan. Walaupun anjing dikenali sebagai man's best friend, tetapi itu menurut pandangan kacamata di luar Islam. Tetapi pada kacamata Islam, ia mesti didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun binatang ini tidak berbahaya, tetapi Islam mengambil berat tentang kebersihan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah dihalalkan buat kamu yang baik-baik dan apa-apa yang kamu ajar daripada binatang-binatang pemburu yang terdidik. Kamu ajar mereka daripada apa-apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Surah Al-Ma'idah ayat keempat. Adalah haram memelihara anjing tanpa ada tujuan yang dibenarkan Islam kecuali yang dibenarkan oleh syarak. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membela anjing kecuali anjing yang dilatih untuk berburu atau anjing yang menjaga ternakan, maka pahalanya akan berkurangan setiap hari dengan 2 qirah. Perkataan qirah merujuk kepada jumlah besar pahala. Sekiranya pahala seseorang itu dikurangkan dalam 1 qirah, maksudnya dia berada dalam keadaan dosa. Kerana hilang pahala adalah seperti mendapat dosa. Keduanya menunjukkan ia adalah sesuatu yang haram kerana ia menjadi penyebab mendorong ke arah itu. Kesimpulan, boleh membela anjing dengan syarat ia menepati kehendak syarak. Anjing hendaklah diletakkan di luar rumah kerana malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Yang ketiga, hendaklah berhati-hati kerana menyentuh anjing dalam keadaan basah perlu disucikan dengan 6 kali air mutlak dan sekali air bercampur tanah. Soalan ke-56. Beberapa hari yang lepas, saya ternampak seekor anjing masuk ke surau. Apakah yang harus dilakukan? Jawapannya,
Tidak perlu dilakukan apa-apa sekiranya anjing tersebut kering dan tidak menjilat apa-apa. Tetapi sekiranya anjing ada menjilat sesuatu, maka dikehendaki untuk menyertu benda-benda yang dijilatnya itu. Tetapi jika anda tidak yakin sama ada anjing itu kering atau basah, maka sertulah benda-benda yang terkena bulunya, badannya dan barang-barang yang dijilat oleh anjing tersebut. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud anjing masuk dan keluar dari masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak memercik air apapun pada masjid. Soalan ke-57. Bahagian dalam kasut saya telah digigit anjing dan kemudiannya saya memakai kasut tersebut. Adakah sarung kaki yang dipakai juga menjadi najis? Jawapan. Apabila kasut digigit oleh anjing, maka ia dikira sebagai najis. Oleh itu, kasut tersebut perlu dibasuh dengan sekali air tanah dan 6 kali air mutlak. Begitu juga sarung kaki yang dipakai. Perlu disertu. Baik, soalan ke-58. Bolehkah kiaskan babi dengan anjing? Jawapan. Ya. Babi dikiaskan kepada anjing kerana kedua-dua binatang ini mempunyai sejenis virus yang boleh membawa penyakit kepada manusia. Virus ini dapat dimatikan dengan menggunakan tanah. Soalan ke-59. Kereta saya terlanggar najis anjing dan apabila sampai di rumah, saya menyedari najis tersebut masih melekat di tayar. Bagaimanakah untuk menyucinya? Jawapannya, anda mesti menyucikannya mengikut kaedah menyertu jilatan anjing, iaitu dicucikan dengan air sebanyak 6 kali dan sekali dengan tanah. Soalan ke-60. Jiran saya seorang Cina dan dia membelah seekor anjing. Setiap minggu dia akan membersihkan kandang anjing tersebut. Masalahnya, setiap kali dia membersihkan kandang tersebut, air basuhan tersebut mengalir ke rumah saya. Apa yang perlu saya lakukan? Jawapan, sekadar air mengalir dari tubuh anjing tidak najis. Yang najis hanya air liurnya sahaja. Tidak perlu disertu memadai, hanya membasuhnya dengan air dan sabun sahaja jika perlu. Soalan ke-61. Saya seorang Muslim dan merupakan pembantu rumah kepada majikan saya yang bukan Islam. Majikan saya selalu mengarahkan saya masak makanan yang tidak halal. Saya buntu. Adakah setiap hari saya perlu sertu? Jawapan, bagi seorang Muslim tidak ada rukhsah yang membolehkannya mengelak daripada menyertu anggota yang terkena daging babi. Sebaik-baiknya anda mencari pekerjaan lain atau mencari majikan daripada kalangan Muslim. Baik, soalan ke-62. Bahagian dalam kasut saya digigit anjing dan kemudiannya saya memakai kasut tersebut. Adakah kasut tersebut menjadi najis? Jawapannya, menurut mazhab Syafi'i, kasut itu menjadi najis kerana dikiaskan dengan jilatan anjing pada bejana dan wajib dibasuh 7 kali dan sekali dengan air tanah. Tetapi terdapat mazhab yang menyatakan apabila kasut digigit oleh anjing, ia tidak menjadi najis kerana bila anjing perburuan menggigit dan menggonggong tangkapan, tidak diperintahkan untuk membasuhnya. Ini berdasarkan dalil daripada Al-Quran yang bermaksud A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma amsakna alaikum. Maksudnya, makanlah apa yang ditangkapnya, iaitu anjing buruan untukmu. Surah Al-Ma'idah ayat keempat. Soalan ke-63. Bagaimanakah hukumnya jika seorang kaki tersebut dicuci bersama pakaian-pakaian yang lain? Jawapan, sarung kaki itu boleh dibasuh dengan kain-kain yang lain sekiranya ia didapati kering. Ini adalah berdasarkan fiqh Syafi'i yang membolehkan sarung itu dibasuh dengan sabun. Namun, sekiranya sarung kaki itu lembab atau basah atau terdapat lenderan air liur anjing tersebut, maka perlulah anda menyertunya. Soalan ke-64. Boleh tak menggunakan dan menyentuh daging anjing dan babi untuk tujuan penyelidikan perubatan? Jawapan, babi dan anjing dikategorikan sebagai najis mughalazah. Oleh itu, apa jua unsur daripada haiwan tersebut tidak boleh digunakan untuk apa tujuan sekalipun kecuali dalam keadaan darurat dan boleh dibuat kajian oleh pelajar-pelajar dengan syarat menyertu anggota yang terkena najis berkenaan. Ini berdasarkan firman Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Maksudnya, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atas daging babi. Kerana sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am 145. Keadaan darurat menurut pengertian syarak ialah satu keadaan yang dipercayai mendatangkan bahaya kepada diri atau harta benda yang tidak harus menurut hukum syarak dibiarkan hilang atau rosak atau cacat cedera. Soalan ke-65. Apakah yang perlu dilakukan kepada pinggan, mangkuk, alat dapur yang pernah digunakan untuk memasak atau menghidang daging babi oleh seseorang yang baru masuk Islam? Jawapannya, pinggan atau alat-alat tersebut perlu disertu dengan 6 kali air mutlak dan sekali air yang bercampur tanah. Soalan ke-66. Baru-baru ini saya telah pergi ke rumah sahabat lama saya berbangsa Cina dan saya telah masuk ke rumah beliau dan terdapat anjing belaan beliau yang bebas keluar masuk ke rumah tersebut. Saya agak khawatir akan keadaan diri saya. Adakah saya perlu membersihkan diri saya dengan cara tertentu kerana saya masuk ke rumah beliau dengan berkaki ayam sahaja? Apakah cara terbaik untuk mengatasi masalah ini dan apakah yang saya harus lakukan untuk membersihkan diri saya dan adakah sah sembahyang saya jika saya tidak membersihkan diri dengan menyertunya? Jawapan, sekiranya tempat-tempat di rumah tersebut dipijak atau disentuh dalam keadaan ia kering dan anda juga berkeadaan kering, tidak perlu disertu. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua-duanya, yakni tempat atau badan anda, dalam keadaan basah, maka wajiblah disertu. Soalan 67. Rumah saya telah dimasuki anjing liar. Adakah saya perlu menyertu di sekitar kawasan rumah? Apa yang saya perlu lakukan? Jawapan, jika sekiranya anjing tersebut dan rumah anda dalam keadaan kering, maka ia tidak perlu disertu. Sebaliknya, jika kedua-duanya, yakni anjing dan rumah, atau salah satu daripadanya, sama ada anjing atau rumah, dalam keadaan basah, maka ia wajib disertu dengan sekali air tanah dan 6 kali air mutlak. Soalan ke-68. Saya bermimpi digigit oleh seekor anjing. Perlukah saya menyertu? Jawapannya, tidak perlu. Mimpi hanyalah mainan tidur. Tidak perlu disertu diri anda kerana mimpi bukanlah satu kenyataan yang disabitkan hukum. Soalan ke-69. Adakah dikira kita telah menyentuh sesuatu najis jika ada seekor anjing yang bergesel dengan sesuatu tempat dan kemudian kita tersentuh tempat itu? Jawapan, sekiranya kedua-dua anjing atau tempat tersebut atau salah satu daripadanya dalam keadaan basah, maka apabila bersentuhan dengannya, hendaklah disertu. Jika tidak basah, maka tidak perlu disertu. Soalan ke-70. Setahu saya, kita perlu sertu sekiranya kita melalui jalan tar yang terdapat najis mughalazah dan dalam keadaan basah dan apabila sampai ke destinasi, kesan basah itu terkena pula kepada kita. Soalan saya adalah berapa jauhkah dalam kilometer atau batu jalan tar tersebut dianggap najis dan adakah sesiapa yang ada rumah di tepi jalan atau pejalan kaki yang menggunakan jalan tar tersebut dikira terkena najis berat, yakni terpercik air? Jawapan, sekiranya anda yakin dengan jelas terdapat najis berat pada tempat tersebut, maka wajiblah disertu. Walau bagaimanapun, najis berat yang terdapat di atas jalan raya telah suci disebabkan atas jalan raya itu terdapat debu dan tanah.
Maka apabila hujan turun dengan sendirinya, air yang di atas jalan raya sudah bercampur dengan tanah dan secara automatik, maka tersentuhlah najis tersebut dan jaraknya tidak dikira. Soalan 71. Bolehkah saya samak najis berat seluruh badan dengan mandi dalam air sungai yang memang keruh kerana bercampur air tanah, yakni warna macam teh susu, iaitu dengan selam 7 kali, dikira 6 kali air mutlak dan sekali air tanah. Kerana air sungai itu memang sudah bercampur tanah? Jawapan, jika anda yakin air sungai tersebut keruh disebabkan bercampur dengan tanah, maka bolehlah anda berbuat demikian. Soalan ke-72. Kira-kira 18 tahun yang lalu, ketika saya masih belajar di China, saya ada beli kasut kulit dan sempat pakai beberapa kali. Saya nampak pada kulit kasut itu liang bulu roma 3 tumpuk dan menurut kawan-kawan itu kulit babi. Saya terus buang kasut itu, tapi sehingga kini saya tak pasti adakah patut saya sertu tangan dan kaki atau anggota badan yang lain yang mungkin terkena kesan kulit yang disyaki babi itu. Soalan saya ialah, adakah itu kulit babi dan jika benar, wajibkah saya sertu seluruh badan? Jawapan, memang benar kasut yang mempunyai liang bulu roma 3 setumpuk itu adalah kulit babi. Sepatutnya anda sertu apabila memegangnya, sama ada tangan atau kasut atau kedua-duanya basah atau kering. Oleh sebab ia telah berlaku dalam tempoh yang lama dan anda tidak mengetahuinya, maka tidaklah wajib untuk menyertunya lagi. Walau bagaimanapun, sekiranya anda ingin menyertu pada ketika ini untuk menghilangkan keraguan, maka ia boleh dilakukan. Soalan ke-73. Saya berkawan dengan seorang rakan Cina dan saya dapat tahu dia makan daging khinzir. Apa yang perlu saya lakukan jika dia menyentuh pakaian saya setelah dia makan makanan tersebut, seperti daging kering dan dia makan dengan tangan? Perlukah saya buang pakaian tersebut ataupun memadai dengan membasuh dengan cara basuhan najis berat? Jawapan, berkawan dengan bukan Islam adalah diharuskan dengan syarat menjaga adab pergaulan. Menyentuh kulit antara orang Islam dengan bukan Islam tidak perlu disertu. Mengenai pakaian pula, anda tidak perlu membuangnya dan anda tidak perlu menyertunya sekiranya tangan rakan anda dan baju anda dalam keadaan kering. Soalan 74. Saya ingin mendapat kepastian mengenai kedudukan dari sudut hukum syarak jika seseorang Muslim itu dalam proses membeli barang di pasaraya menggunakan kaunter yang berkongsi dengan khinzir dalam tin dan tersentuh tin tersebut. Jawapan, Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. Lebih-lebih lagi apabila tersentuh atau terkena najis mughalazah. Berdasarkan hal ini, sekiranya anda yakin tersentuh ain, iaitu zat khinzir tersebut, maka hendaklah disertu. Tetapi apabila anda yakin hanya menyentuh tin tersebut yang tiada terdapat zat khinzir tersebut sekiranya sama-sama kering, tidak perlu disertu. Apabila berasa ragu-ragu yang salah satu daripadanya basah, maka hendaklah disertu. Tersentuh barangan tin yang di dalamnya mengandungi daging khinzir tidak perlu disertu. Soalan ke-75. Saya telah menggunakan dapur masak pinjam dari kedai pembaikan sementara dapur saya sendiri dibaiki. Perlukah saya menyamak dapur pinjam kerana saya tidak mengetahui sama ada dapur tersebut telah dipakai oleh orang bukan Islam atau tidak dan bagaimanakah cara-caranya untuk menyertunya? Jawapan, dapur yang dipinjam tanpa diketahui sama ada najis atau tidak perlu disertu, begitu juga apabila menyentuhnya. Tetapi jika anda ragu-ragu, maka sertulah dapur tersebut. Cara menyertunya pula adalah dengan membasuh sekali air tanah dan 6 kali air mutlak. Soalan ke-76. 2 tahun yang lalu, selipar saya terpijak kesan air mandian anjing di lantai simen sebuah kedai. Saya terus menggosok tapak selipar saya pada pasir sehingga kering dan saya terus menggunakannya semula sehingga sekarang tanpa disertu. Soalan saya ialah, adakah berjangkit najis berat itu kepada saya dan pakaian saya jika saya tersentuh tapak selipar itu dalam keadaan basah kerana terkena air? Jika ya, bagaimana kedudukan saya dan pakaian saya? Adakah semuanya kena sertu kerana sejak itu semua pakaian saya sudah bercampur semasa dibasuh? Jawapan, cara yang anda lakukan pada selipar anda itu sudah memadai mengikut hukum syarak.
Dan apa-apa barang yang terkena selipar yang bernajis itu tidak dihukum najis, tidak berjangkit. Adalah dinasihatkan sekiranya anda seorang yang terlalu was-was, pastikan anda tidak melalui atau mendekati kawasan-kawasan yang disyaki bernajis. Dalam soal sertu, apa yang perlu diingat ialah anda hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa ain yang zat najis itu barulah boleh disertu. Sekiranya tidak yakin atau anda tidak pasti atau tidak melihat sendiri adakah ia benar-benar najis atau tidak, maka anda tidak perlulah bimbang. Sesuatu perkara yang berdasarkan keyakinan itu adalah asas dalam menentukan kebenarannya. Soalan ke-77. 2 tahun yang lalu, saya ada membela seekor kucing dan pernah mengupah pekerja sebuah kedai untuk menjaganya beberapa hari apabila saya outstation. Semasa saya mengambil kucing tersebut, saya ternampak ia disimpan di dalam sangkar. Pernah satu ketika dulu, saya ternampak seekor anjing dikurung di dalam sangkar yang sama. Tetapi saya ingat anjing itu kering dan saya tidak tahu adakah lama atau sekejap anjing itu berada di situ. Kucing saya tiada tanda najis anjing kecuali bau najisnya sendiri. Saya tidak menyertu kucing saya atau diri saya sendiri atas dasar bahawa anjing dalam sangkar itu dulunya kering dan tidak diketahui lama atau sekejap ia berada di situ. Betulkah tindakan saya? Jawapan, dalam hal ini, jika anda yakin bahawa kucing anda tidak terkena najis berat, maka tidaklah wajib disertu kucing tersebut. Tetapi jika ragu-ragu, maka hendaklah disertu kucing tersebut untuk menghilangkan keraguan anda. Soalan 78. Pakaian saya dikhawatiri terkena najis berat di jalanan. Saya meletakkan pakaian itu di tempat kain kotor. Kemudian emak saya mengambil dan membasuh dengan menggunakan mesin pembasuh moden yang peran loading. Soalan saya ialah, adakah emak saya perlu sertu tangannya apabila mengambil pakaian itu untuk dimasukkan ke dalam mesin pembasuh? Tidak diketahui sama ada terkena atau tidak dan kering, dan apabila selesai basuh, dia menjemur pakaian itu. Apa yang seharusnya saya lakukan? Jawapan, sekiranya anda merasa khawatir pakaian terkena najis berat, maka pakaian tersebut hendaklah disertu. Pakaian lain yang bercampur dengan pakaian yang terkena najis itu juga hendaklah disertu kerana ia telah bercampur dengan air najis semasa dibasuh dengan mesin basuh. Soalan 79. Pada suatu hari, saya melawat kawan bukan Islam saya yang bekerja sebagai veteriner. Saya melihat beliau sedang memeriksa seekor anjing dan pada zahirnya beliau dalam keadaan kering. Begitu juga anjing tersebut. Beliau terus membasuh tangan dan berjabat tangan dengan saya. Saya tidak sertu tangan saya kerana berpendapat beliau dan anjing itu nampak kering. Sekarang terlintas di fikiran saya mungkin tangan beliau lembap jika berpeluh semasa menyentuh anjing itu sedangkan saya tidak pernah sertu. Perlukah saya sertu sekarang sedangkan saya sudah menyentuh pelbagai benda sejak hari itu? Jawapan, anda tidak perlu menyertu tangan anda dan barang-barang yang dipegang selepas itu kerana anda nampak bahawa tangan kawan anda itu dan anjing tersebut dalam keadaan yang kering. Apa yang terlintas di hati anda itu adalah gangguan syaitan semata-mata. Soalan ke-80. Bagaimanakah caranya untuk menyertu dalam masjid yang telah dimasuki anjing? Yakni berlari di dalamnya dan ada kesan tapak. Dan dalam masjid itu juga ada permaidani tebal. Jawapan, kaedah menyertu tempat-tempat yang terkena najis mughalazah seperti mana yang terdapat dalam fiqh ialah dibasuh dengan sekali air bercampur tanah dan 6 kali air mutlak. Tetapi sekiranya kesan tapak kaki dan perbaidani itu dalam keadaan kering, maka perbaidani tersebut tidak perlu disertu. Jika salah satu atau kedua-duanya dalam keadaan basah, maka permaidani itu perlu disertu mengikut kaedah yang dinyatakan di atas. Soalan ke-81. Saya seorang juruang. Saya telah tersentuh barangan tidak halal yang telah dipak sejuk bekukan tanpa saya menyedarinya. Untuk pengetahuan Ustaz, pasar raya tempat saya bekerja ada menyediakan kaunter bayaran barangan tidak halal tersebut. Tetapi disebabkan tindakan pembeli yang mencampurkan barangan halal dengan yang tidak halal, menyebabkan saya menyangka semua barangan yang dibayar di kaunter saya halal, sehinggalah saya menyedarinya apabila paparan skrin kaunter saya menyatakan perkataan tidak halal. Adakah saya perlu sertu? Jawapan, dalam hal ini, jika anda yakin tersentuh barangan tidak halal, anda hendaklah menyertu tangan anda itu.
anda dinasihatkan supaya memastikan barangan-barangan halal dan tidak halal diasingkan terlebih dahulu di kaunter khususnya untuk barangan tidak halal. Atau anda boleh mengesyorkan kepada pihak majikan agar meletakkan label non-halal pada satu kaunter khusus dengan petugas non-Muslim yang menjaga di kaunter tersebut, seperti yang dilakukan di sebahagian pasaraya sekarang. Soalan ke-82. Jika kita masuk ke dalam hutan, kita akan melalui jalan yang mungkin telah dilalui oleh khinzir dalam keadaan basah dan badannya yang terkena pokok atau daun. Adakah diwajibkan sertu apabila seseorang itu tersentuh pokok dan daun yang sama dalam keadaan basah? Jawapan. Asas sesuatu hukum berdasarkan kaedah fiqh. Keyakinan tidak akan dihilangkan oleh syak. Oleh itu, dalam keadaan tidak yakin, anda tidak wajib menyertu kerana tidak ada kepastian pokok atau daun yang terkena khinzir. Soalan 83. Adakah hukum bersentuhan anggota badan yang kering dengan anjing sama dengan babi? Jawapan, bagi anjing, jika bersentuhan dalam keadaan kering, anggota tidak perlu disertu. Tetapi bagi babi, perlu disertu walaupun dalam keadaan kering. Soalan 84. Seekor anjing telah masuk ke dalam rumah saya dan menjilat pinggan mangkuk yang mempunyai makanan. Apakah yang perlu saya lakukan? Jawapan, anda perlulah menyertu pinggan mangkuk tersebut dengan sekali air tanah dan 6 kali air mutlak. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sekiranya anjing menjilat pinggan kamu, maka hendaklah kamu basuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Alhamdulillah, setakat ini sahaja perbincangan persoalan tentang anjing dan babi untuk kali ini. Semoga ada manfaat. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang salah dan silap itu daripada kedaifan dan kelemahan saya sendiri. Kita sambung di lain siaran dengan persoalan-persoalan berkenaan dengan alkohol dan arak, insya-Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.